Ini yang kadang-kadang orang ahli kitab ataupun orang Kristian dia tak boleh nak gambarkan, dia tak boleh nak faham. Sebab ada seorang sahabat saya kan, Firdaus Wong, selalulah duk orang kata apa, bersembang-sembang kan dia punya cara dia ni, orang kata apa, dulu dia bukan Muslim, kemudian dia masuk Islam, giatlah buat kerja dakwah ni. Jadi cara dia nak tarik orang Kristian ni supaya dengar dia punya cakap, dia buat satu baju, I love Jesus, ask me why. Saya sayang Jesus, tanya saya kenapa. I'm Muslim, dia kata, I love Jesus, saya Muslim, saya sayang Jesus. Kita selalu tak pandang, kita dah ingat semua orang-orang yang dengar kuliah kita ni semua geng otak cabut. Tak, ada yang bijak. Kalau betul wali-wali ni boleh takbir alam pada zaman ni, kita minta dia selamatkan Gaza lah, kan? Tolonglah selamatkan Gaza tu. Tapi itu hanyalah dakwaan-dakwaan kosong, hanya sekadar untuk menarik ketaksuban pengikut untuk taksub kepada guru. Pejamkan mata, bayangkan muka wali, dan jangan berhenti berzikir selagi wali tak suruh berhenti.